Hari ini kita melancarkan kelas untuk kanak-kanak di Putrajaya, khasnya untuk sepak takraw dan lompat tali. Kenapa sepak takraw dan lompat tali? Kerana dua permainan ini tidak perlukan perbelanjaan yang besar dan kanak-kanak boleh praktis sendiri di rumah. Okay? Kelas yang diperkenalkan ini adalah untuk membantu melawan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di Putrajaya. Dan kelas ini akan dijalankan berterusan sepanjang tahun, setiap bulan 2 kali, setiap bulan, minggu kedua dan minggu keempat. Setiap kelas itu 50 pelajar dan akan bergerak di 4 lokasi sekitar Putrajaya. Okay. Ini adalah permulaan. Kita minta persatuan sukan khas tersebut itu untuk masuk dan bantu anak-anak kita. Kalau mereka tak belajar seni sukan itu, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka boleh melanjutkan lagi kemahiran mereka untuk sampai ke peringkat pertandingan. Dua sukan ini telah banyak membantu Malaysia memenangi peringkat. Sepak takraw kita tahu dan lompat tali juga popular dalam kalangan kanak-kanak sekolah. So kita akan pantau interest daripada ibu bapa di Putrajaya, dan jika ada keperluan untuk tambah kelas, Perbadanan Putrajaya akan laksanakan. Ini adalah program spesifik untuk lawan obesiti dan kita ada melaksanakannya bersama Kementerian Kesihatan. Ini adalah permulaan. Apa yang kita nak adalah satu, ibu bapa kena ada kesedaran. Yang itu adalah bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan, makanan, aktiviti untuk Jabatan Wilayah Persekutuan melalui Perbadanan Putrajaya. Tanggungjawab kita adalah untuk menyediakan program, memupuk minat dalam kalangan kanak-kanak. So kita kena bergerak bersama kementerian lain.